Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Adam akan membantu guru-guru SMK Tanjung Pauh untuk menerangkan cara-cara untuk mengubah suai ataupun edit laman web rasmi sekolah kita. Baiklah guru-guru sekalian, untuk langkah yang pertama, anda perlu akses website di Canva, iaitu buka canva.com dan log masuk menggunakan akaun rasmi sekolah ataupun akaun peribadi guru. Setelah masuk ke Canva anda boleh buka website atau cari tajuk laman web yang digunakan. Contohnya laman web SMK Tanjung Pauh. Baiklah, setelah sahaja buka ke laman web SMK Tanjung Pauh, kita teruskan dengan langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, guru-guru perlu kenal pasti seksyen maklumat pelajar di bahagian manakah yang perlu untuk kita edit ataupun update. Yang pertama sekali, anda perlu tekan edit design dan anda boleh ubah atau mengemaskini maklumat yang anda ingin ubah. Contohnya, saya ingin mengubah peringatan. Anda boleh tukar kepada maklumat yang anda ingin tukar. Contohnya, memakai pakaian sukan bagi setiap pelajar pada setiap hari Selasa. Baiklah, seterusnya, pastikan reka bentuk konsisten, gunakan jenis huruf, warna dan saiz teks yang sama. Elak teks terlalu kecil atau terlalu panjang. Ini bermaksud guru-guru perlu menggunakan font yang sama dan saiz yang sama. Untuk langkah yang terakhir, guru-guru boleh terbitkan atau kongsikan website setelah siap dan klik butang share di atas kanan dan pilih website. Kemudian klik republish. Ibu bapa juga boleh copy link website ini untuk diedarkan kepada ibu bapa di media sosial ataupun di laman rasmi sekolah. Jadi, jom kita lihat website yang kita telah kemas kini.